Nah, orang agama lain kritik agama kita, apa tindakan? Nah, tak ada apa-apa. Nampak? Mereka silap. Mereka tersilap tu. Mereka tak faham ni agama kita. Tak apalah. Okeylah, kita husnuzan, sangka baik. Tapi, kalau kita hina agama dia, apa jadi? Kalau malam ni, ni ada rakam pula. Saya kata, no, Kuwait tu, bla 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 bla. Kita bantai. Gereja ni, bla 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 bla. Kita bantai. Masuk dalam YouTube, apa dia? Apa jadi? Jadinya esok saya dalam lokap lah. Nampak? Memang kena ambil tindakan lah. Adakah ada orang buat report polis lagi? Nampak? Kerana menghina agama lain. Macam-macam lah akta keluar lagi. Tapi orang hina agama kita apa buat? Nampak? Kes yang di Johor, orang tengah semayang Jumaat, dia hon-hon. Apa tindakan? Tak ada apa-apa tindakan pun. Melepas macam tu saja. Nampak? Pernah ke kita lalu depan kuil ke depan gereja, pang buat kacau? Nah, ni kita ni duduk negara mana? Saya tanya sekali. Kita duduk negara orang ke negara kita sendiri yang sebut negara Islam? Nah, termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/1, Islam adalah agama rasmi negara. Atas buku je ke? Atas tulis saja. Nah, yang sebenarnya Islam ditindas. Nampak? Ini yang jadi masalah pada hari ini ni. Sebab apa? Sebab meletakkan kepercayaan bukan kepada ahli agama, bukan kepada orang yang tahu tentang sistem hidup, yakni cara hidup. Cara hidup bila sebut ad-din, nizamul hayah, cara hidup ni Nabi ajar dalam Quran, dalam hadis, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Itulah namanya agama. Itulah namanya cara hidup. Tengok dalam kitab-kitab Nabi ajar kita cara makannya macam mana. Ni kitab kita Hidayatus Salikin ni, dia akan ajar adab-adab makan. Ada 27 adab. Cara makan mengikut Islam, mengikutnya sunnah Nabi. Sebelum makan macam mana, tengah makan macam mana, lepas makan macam mana. Ajar habis, tu baru makan. Minum pula, buang air lagi dia ajar. Dan kalau sistem yang rendah-rendah, buang air, makan, minum pun dia ajar. Takkan sistem berpolitik dia tak ajar? Ada satu kitab nama Ahkamul Sultaniyah, kitab tua, kitab yang lama beratus tahun meninggalkan kita, yang menceritakan cara politik Islam dan pemimpin Islam. Macam mana kriterianya, kaedahnya. Tapi sebab kita jahil, tak ada orang ngaji dah kitab-kitab gini, dia baca surat khabar saja. Dia baca buku-buku yang dicetak oleh Yahudi Barat lanatullah. Akhirnya terracun oleh mentalitinya, jauh meninggalkan akan urusan agamanya. Tak ikut cara agama, makan tak ikut cara agama, minum, nikah kahwin tak ikut cara agama. Tengok orang kahwin hari ni macam mana gaya. Tang nikah lagi salah dah. Orang kata nikah, perempuan duduk belakang lah, jauh. Jangan duduk sebelah. Duduk sebelah? Duduk sebelah menyebelah. Dah sah ke kamu nak duduk sebelah menyebelah? Nampak? Kena Tok Kadi baik sikit, tak apalah. Kalau kena saya yang jadi Tok Kadi, tangan saya bagi pengantin lelaki, kaki saya bagi kat perempuan. Duduk sebelah lagi siapa suruh? Duduk jauh lah. Nanti dah sah, nak peluk ke nak apa, lantak pi. Nampak? Biarlah ikut adab. Lepas tu garu pala, kenapa anak kita macam setan lah? Anak kita jahat lah, anak kita gini ya. Sebab punca masa kamu mula nikah dulu, berkahwin dulu, kamu ikut tak Islam? Ikut tak sistem Islam? Tak ikut. Bila tak ikut, punah. Nampak? Sebab Islam lah yang memberi kebaikan. Ini yang jadi masalah hari ni. Ini hadis ni. Sebab tu, walau hadis ni pendek, huraian ni kena jelas, kena panjang. Biar orang faham. Hari ni berjayanya Yahudi Barat laknatullah, kafir-kafir ni memisahkan masyarakat Islam dengan alim ulama. Jauh. Orang tak hormat dah alim ulama. Saya kata, ulama zaman saya kecil dulu, bukan ustaz, bukan ulama, tok imam kita respect habis dah. Oi, tok imam zaman dulu jangan awak main dengan sorban besarnya. Ni balut pula kain ke sini. Oi, macam malaikat maut tu, tengok dia jauh. Kita tengok dia pun gerun dah, takut. Hormat, jalan tunduk sebelah dia. Tok imam je pun. Nampak? Kalau ustaz, tok guru tak tahulah. Ngajar ngaji dulu, hoi. Nampak? Salah cakap sikit, pang, kena rotan atas belakang badan. Bersungguh mengaji. Lah ni, tengok kalau cikgu rotan, cikgu pula kena rotan balik. Dengan mak bapak dia datang sekolah. Jadi masalah hari ni. Dan macam mana nak didik budak?
nak didik jadi baik, nak jadi elok. Sebab tu orang dulu-dulu, walau jahat-jahat dia atau nakal-nakal dia hormat agama. Tak pernah lagi kita dengar zaman dulu orang pertikai agama, orang lawan ulama', orang hina ulama', tak ada. Walau zaman tu zaman dandut, zaman pop ye, tak ingat lu. Seluar kembang bawah, saibun panjangnya. Bukan main kemah lagi. Cocok langit. Kugiran, main kat gitar dulu, kat kelab malam. Saya ingat dulu. Zaman cik-cik dulu lah, curi rambutan orang. Siap bawa tangga. Letak tangga, naik atas pokok, ambil gaji, potong dahan. Ambil dengan dahan-dahan tu. Nak ambil banyak tu, kalau petik lambat, ambil dengan dahan tu. Tengah-tengah potong, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pegang tangga ni, member yang pegang tangga, tolong bagi tahu. Azan. Berhenti kejap. letak sebelah gaji. Tunggu sampai habis azan. Siap jawab gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sudah baca doa. Allahumma rabb hazihi. Tak reti. Curi-curi pun reti baca doa lepas azan. Nampak? Habis dah amin, sambung balik. Potong balik. Nabi nak cerita bagi apa dia? Jahat-jahat pun agama reti. Kita nak kutuk orang dulu-dulu, orang zaman dulu-dulu, kita kata orang zaman dulu tak pakai tudung. Walau tak pakai tudung, dia tak hina agama ni. Ni pakai tudung peluk kepak, pakai tudung peluk anjing. Dah berjadah ni. Sebab apa? Sebab orang zaman dulu mengaji. Walaupun mungkin lagi ikut agama tu tidak sempurna lagi, tapi dia reti, bab agama jangan lawan. Dia tahu ni hak Allah ni. Kita tak buat, belakang cerita. Tapi jangan kita tentang. Dia faham situ. Ulama' tegah. Nampak? Dia percaya, yakin pada ulama'. Hari ni orang tolak dah ulama'. Orang buang ulama'. Jadi ulama' kata apa pun, tak boleh pakai orang tua ni. Cakap. Nampak? Satgi dia mati, orang tua mana dia nak panggil? Tok guru tu lah. Ustaz tu lah. Panggil buat apa? Dulu lepak dengan siapa? Dengan geng main golf. Lepak dengan geng tu. Tanam dekat padang golf. Korek lubang siap-siap, pegang kayu golf, pukul kepala dia. Hole in one. Masuk tu boy. Baru reti bahasa.